Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ganggu makan. Boleh nak pegang? Boleh saya pegang kan boleh? Itu Boleh. Sorry ganggu tau. Tak apa, boleh. Nak ambil review sikit. Boleh, sure. Boleh perkenalkan nama dan daripada mana? Okay, saya Diana Cik Diana. Saidin dengan Cik Rindu. Cik Rindu. Okay, Hai Cik Rindu. Hari ini kita orang saja nak menikmati Seafood Malaya. Okey. Tapi kita orang datang awal hari ni. Kita orang tak nak bersesat, tapi akhirnya bersesat juga, nampak meriah lah. Sebab Sabtu. Tapi yang best ni makan dekat sini. Tengok kita orang dah banyak kali dah. Ya, dah berapa kali? Bagi tahu sikit. Lebih 10 kali. Confirm ke? Bukan lebih lagi? Lebih lagi. Lebih lagi. 10 tu lebih lagi. Okey. Cuma tadi masa sebelum datang kita ada WhatsApp lah, ada buka ke tak. Okey. Tu datang 4:30 apa kan? 4:30. Lebih kurang dekat pukul 5 lah. Tapi okey. tengoklah. Memang enjoy. Enjoy bagilah feedback sikit kita punya kuah perapan. Kuah tom yum. Kuah tom yum dia tak terlalu cair, tak pakai sangat tapi sedap bila kita hirup. Memang budak-budak pun boleh makan. So maknanya pedas dia tu yang Light je lah. Ujung-ujung lidah. Kalau yang suka makan sup pun boleh ambil juga. Tapi sebab kita orang penggemar tom yum, memang tom yum lah. Dengan kambing bakar. Kambing bakar dia, perapan dia memang the best. Daripada first buka ni sampai sekarang tak pernah lari rasa. Wah, terbaik lah. Okey, dia punya harga. Harga dia. Okey, masa mula dulu, harga dia 30 Ya. tak silap. Tapi naik pun tak banyak, RM35. So memang mampu milik, boleh bawa kawan-kawan, family, anak-anak semua ramai ni. Memang sangat berbaloi. Saya recommend 10 per 10 datang. Bagus. Okey, terima kasih banyak-banyak atas review ni, ada gift daripada Malaysia Mac Grill. Terima kasih. Okey, cuba makan. Tak lama lagi nak bulan puasa kan? Betul. Okey, kita akan Datang lagi. Okey, terima kasih regular customer. Bye-bye. Terima kasih.